Assalamualaikum. Jadi saya beli rantai. Dia dah sampai. Okey, jadi saya tunjuk ya. Okey, ayo kita pakai payung. Okey, ini dia. Ini tak tahu siapa punya ni. Inilah rantai kita. Rantai kita ya guys. Sekejap. Guys, jom kita unboxing. Okey, so guys, dah ambil gunting. Dah ambil gunting. Dah macam-macam. Okey, dah ambil gunting. Jom kita gunting. Dapat gunting dekat. Tada! Ada nak? Apa ni tu? Cantik guys. Cantik guys. Tapi okey. Jadi ini adanya, ini benda ni. Jadi kita tengok dalamnya satu. Kita tengok yang saya punya dulu ya. Kita tengok yang saya punya dulu. Jadi ini bukan saya punya. Oh, ini adalah sepupu saya punya. Ini dia. Aduh, susahnya nak tengok ni. Ini dia. Ini dia. Cantik kan guys? Cantik kan? Ini dia. Ini sepupu saya yang bernama Khaira punya. Khaira punya. Okey, next. Okey, yang saya punya pula. Inilah saya punya. Bentuk reben. Bentuk reben cantik kan? Itulah saya punya bentuk reben. Ini dia. Itu cantik guys. Okey, next. Itu saya punya pula yang Dina punya. Ini yang dia pilih tau. Dia sendiri. Tak tahulah dia bagi dia cantik ke tak. Sebab dia yang pilih. Dia ni. Cantik ke guys? Cantik ke guys? Cantik ke? Kita pakai dia punya. Belakang lagi. Okey. Jom kita gabung semuanya terus. Ore. Okey, ini dia semuanya. Guys, tersekat guys. Alamak, tersekat pula. Ini tersekat. Okey, tu kejap guys. Okey guys, dah dapat. Tapi lagi satu tersekat guys. Dia cabut. Saya minta ayah saya tolong. Berminit-minit selesaikan. Dah dapat. Guys, dah dapat. Sebaik yang Khaira punya kan dia majuk. Okey, ini Dina, Khaira and saya. Okey, kita sambung next time. Nak tahu ke tempat tu yang saya tunjuk diorang pakai. Jahit sekali pakai. Sekejap, saya tunjuk yang saya pakai. Biar. Tapi susah guys nak pakainya. Susah banget. Wah, begini. Perlu ini. Mangkuk. Ini kita letak. Ini pakai.
Okay guys, kena pakai. Tengok cerminnya kejap. Tada, jadi ini hasilnya. Cantik kan guys? Cantik kan? Like and comment kalau cantik. Bye.